disebabkan Atok Goldberg ni buat comeback. So, hari ni aku nak review Atok Goldberg. Korang rasa Atok Goldberg ni boleh menang ke lawan dengan Gunther? Alright, Atok Goldberg ni dia datang dengan extra hand je, babe. Extra hand je. Ni kotak dia belakang. Okay, jom kita tengok figure dia. Korang rasalah kenapa Atok Goldberg ni WWE masih panggil dia lagi untuk fight dengan generasi-generasi yang baru lah kan. Macam Gunther ni apa semua. Tapi itulah, pada aku lah, kalau tengok dengan match dia dengan Undertaker yang last itu hari tu, nampak semput gila babe dia. Nampak macam dah tak boleh, macam orang apa, orang Terengganu ke orang Kelantan cakap dog rock cetong dah. Kan. So korang rasa, korang setuju ke dia comeback? Kalau korang tanya aku pula, aku rasa okey je lah kan. Orang cakap walaupun umur dia dah 58 ke 59 macam tu, dia masih ada niat nak hiburkan kita. Yang tu kita kena appreciate dia, okay? Terbang robot aku. Okay, jangan lupa like, follow and share. Proctoy, bye-bye.